Kita tengok berita ni airbag kereta tu menetuk buat wiok ke bawa tu sereh meninggal dunia sehingga kata kita cepat-cepat telefon kepada barisan kepada sunia sereh untuk nak saling airbag ataupun tu nirepai kereta orang tua kita. Kita rasa kereta sesai juga pun kena saling juga sesai. Assalamualaikum sesai. Jadi beberapa hari terlepas kita ada jumpa lah satu berita tu berkenaan dengan kereta tu nirepai ataupun airbag kereta tu menetuk. Kereta tu sebenarnya tu apa ni aksiden sikit je kata lisih macam tu saya buat itu lepas tu apa ni tangan buat win netuk tu buat wi orang buat tu apa ni meninggal dunia sebab apa saya dia kata tu nirepai dalam ada tahun tu jihad tu dia ada kerusakan saya jadi ada kereta mana tahun mana nanti ni ayat tagih saya. Jadi sebab apa sana? Ya sebenarnya ni kita duk kata tung nirepai ataupun airbag ni sana. Dia waknya tujuan untuk nak tepih, untuk nak jaga keselamatan orang bawa. Jela sana, jela kita rasa. Tapi nak kata di masa-masa tu dia ada tung nirepai ataupun airbag sana, dia ada kerusakan. Kerusakan. Buat wi bila kata netuk tu sana dia mari dengan lohat, mari dengan besi tu, buat wi apa besi ni macam sepupu sana. Bila tung nirepai dia netuk tu temuh dah. Besi tu mari sepengah puru tu temuh mati dah orang sana. Jadi berita ni sebenarnya bukan berlaku kali yang pertama. Banyak dah berlaku dan juga luar negara pun berlaku juga sana. Sebab kata apa ni barisan hak wak airbag ni ataupun buat tu nirepai ni sana. Bukan barisan aleh-aleh sana, barisan hak besar. Tapi ni kata dia ada kerusakan di masa-masa tu sana. Sebab itulah banyak kepada orang beli kereta di atas surat berlaku dah hak kena saling tu nirepai ni tapi dia buat tak ada harga sana ada setengah hari buat tak ada harga ada setengah hari tu gitu kan dah hingga kata lon ni ada 500 buah kereta lagi hak kena gitu kan tu nirepai termasuklah kita rasa kereta-kereta Ford Demo lah kita rasa tu sebab kereta je kita pun nak tukar agak sana jadi kereta mana tu ni kita dapat sini sana dia kata ada semua 14 run 14 jiho, 14 jenama adalah Honda, Toyota, BMW dan juga ada Mitsubishi juga lagi ada lain lagi 14 run 14 jiho sorry. Lepas tu dia tahun tu tahun mana-mana tik saya boleh tengok atas link. Bagi saya rasa tak puas hati tu boleh lagi cek dalam website dalam kukun tulis kata www.airbag.com. Lepas tu masuk tengok dia ada buat suruh kita pilih apa ni jihad kereta Honda ke Toyota ke Mitsubishi ke saya masuk situ saya boh apa ni nombor enjin ada 17 ekor tu leg kerang dah dia panggil dah leg kerang 17 ekor tu boleh cek di kun kalau nak macam ni supaya harga tua kita ni saya nak pergi tukar dengan cepat-cepat hubungi dengan Sundia saya kalau kita ni tu hari ni dia suruh pergi salin esok lalu dah nak cepat sungguh banyak sungguh saya tu jadi saya mana hak ada pakai kereta running pinning ataupun cek ala rebuk cek ala website sana naik macam ni boleh lagi tukar sana dengan cepat-cepat sebab tak bahaya sangat tu nirepai ni saya sekadar ni tak siapa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.